Aku fikirkan pulut udang sekali. Tapi ini bukan lontong kosong. Bukan. Ini pulut. Oh, pulut. Yalah, dalamnya ada inti. Ada yang tidak ada. Wait a minute. Who are you? Oh. Ada yang minat, ada yang tidak minat. Merah ada intinya. Aha. Ya, yang ini putih hijau tidak ada intinya. Kalau harga macam mana? Rp2 sama saja. Ada makanannya apa? Ini kalau kami panggil ini gogos. Namanya makanannya gogos. Iya, gogos. Kalau yang macam ni satu ekor berapa? Ini kalau besar-besar macam ini 10, kira RM10 lah ini. Satu ekor? Iya. Oh, kalau ikan yang tu? Oh, itu RM10. RM10 juga. Iya. Kalau yang ikan ni je separuh 10. Ini RM8. Oh, RM8. Kecil sedikit, kecil lah harga anunya. Apa? Murah ikannya, murah lah harganya dijual. Ini ikan tongkol, ini ikan tambak, ikan susu. 3 macam ini ikan susu. Adik ni dia beli ke dia buka kedai kak? Dia jual balik lah saya rasa. Terima kasih ya support. Dia punya ikan bakar ni orang angkat tadi panas-panas. Oi, panas. Dia punya sambal apa kak? Sambal Sabah. Sambal limau. Sambal limau Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak try rasa dia punya ikan. Bismillah. Masing kan masing. Pedas. Masing. Masam. Wih, sedap kak. Saya tak pernah rasa sambal ni kak. Sedap lah, masam pedas. Lain. So ni aku nak try dia orang punya gogos. Oh, ada serunding ikan dalam ni. So, cara dia aku nak try makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasa dia macam pulut udang tapi versi Sabah punya. Tapi aku dipahamkan benda ni dia kena makan dengan ikan juga. Makan ikan sekali kan? Makan ikan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Layan weh. Orang kalau nak makan ikan bakar Sabah, nak makan gogos ni makanan Sabah, tak payah pergi Sabah. Datang je dekat Andalas Kelang ni. Dekat surau. Dekat Surau Andalas. Sebelah, betul-betul sebelah Surau Andalas. Nanti aku akan bubuh dia punya alamat, description. Manis, lemak, masin, masam, pedas semua ada. Diorang niaga hari-hari kecuali hari Selasa. Hari Selasa diorang cuti sebab ada pasar malam. So waktu operasi diorang pukul 4 petang sampai habis. 4 petang sampai isyak lah. Pukul 8, pukul 9 macam tu. Habis awal diorang balik awal. Okay geng, aku nak sambung makan. Korang boleh support abang ni. So thank you for watching. Bye bye.